Hari ni hamba nak review. Hamba ada order produk Psycho Pro. Psycho Pro ni dia advanced formulation. Dia untuk reduce friction and wear. Kereta lama kan, kereta lama ni dia agak bising, jadi kita nak suhu enjin tu senyap sikit lah. Saya beli 2. Harga dia dekat online, dekat Shopee ni, harga dia kalau kita beli tunai RM75, 2 paket ni RM75. Kalau kita online, dia diskaun RM3, jadi RM72 lah. Ni cara penggunaan dia. Dia kena hidupkan enjin dalam 10 minit. Matikan enjin, tuang 1 botol. Lepas tu pandu 5 kilo, berhenti, matikan enjin, tuang botol kedua, pandu 5 kilo lagi. Jadi enjin ni perlu dihidupkan 10 minit dulu. Tapi saya dah bawa balik daripada Puchong tadi, perjalanan 40 kilo. Cuma saya nak start kereta ni kereta lama ni, kereta Persona VVT. Jadinya Proton Persona VVT. Kita tengok macam mana bunyi enjin dia. Saya nak start sekejap lagi. Okey, kita nak start enjin. Ini sebelum kita pakai Psycho Pro. Sebelum penggunaan Psycho Pro, macam inilah keadaan bunyi enjin dia. Gegar sikit. Ini bunyi kereta sebelum kita pakai produk ni lah. Bunyi asal kereta. Okey, kita tutup kereta. Kita tutup aircon biar nampak beza sikit lah. Kita tutup aircon. Ini bila kita tutup aircon. Sebelum kita pakai produk Psycho Pro, ini bunyi dia. Tadi aircon ni bising sikit lah, bunyi kipas aircon. Ni original bunyi dia sebelum kita pakai produk Psycho Pro. Ini bunyi original dia. Tadi bising sikit pasal ada aircon, kita pasang aircon. Sekarang kita tutup aircon. Sekejap lagi kita nak tuang, kita nak try. Nampak ada beza ke tak ada beza? Okey. Kita tutup enjin kereta dan kita letak Psycho Pro lepas ni. Okey, bila kita buka paket dia ni, dalam dia ni dia ada botol. Satu botol. Botol dia kecil dia, tak besar mana. So botol ni kita akan tuang dalam minyak enjin ni lah. Minyak enjin kita tuang dalam ni, satu botol dulu. Dia produk dia ni macam serbuk. Kita tuang. Lepas tu kita tutup. Kita tutup. Pastikan kedudukan dia betul. Lepas tu kita hidupkan kereta selama 5 minit. Kalau boleh kita berjalan lah. Kita bawa kereta selama 5 km atau 5 minit lah.
Okey, ikut panduan dia tu, kita kena pandu kereta ni sebanyak 5 kilo. Sekarang 177. Kita pandu sebanyak 5 kilo. Okey, kita setting kosong. Kita pandu nanti 5 kilo untuk tengok apa perbezaan dia lah, perbezaan sebelum dan selepas. Okey, kita pandu perlahan. Okey, kita dah pandu, kita dah drive kereta ni 5 kilo. So kita nak letak satu botol lagi. Lepas tu kita drive lagi 5 kilo. Kita ikut arahan dia lah. Okey. Okey, sekarang kita nak letak botol yang kedua. Nak letak ke dalam minyak enjin ni lah. Okey. Okey, ini botol yang kedua. Kita masukkan dalam enjin. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita jalan lagi 5 kilo. Lepas ni kita test, tengok bunyi dia okey ke tak okey. Bising ke masih sama ke atau lebih slow. Minyak dia lebih kuat minyak ke lebih jimat minyak. Kita test lepas ni. Nak tutup. Okey, dah tutup. Kita nak jalan lagi 5 kilo lepas ni. Okey, tadi kita dah isi Seiko Pro untuk 5 kilo pertama. Sekarang kita nak berjalan lagi 5 kilo kedua. Ini 5.4, nanti 10 kilo. Kita test lah, kita tengok bunyi dia. Enjin ni makin slow ke, makin kuat ke, macam mana, sama ke, nanti kita test. Okey. Okey, selepas kita tuan 2 botol Seiko Pro dan selepas kita berjalan 10 km, ini bunyi enjin je lah. Macam tak ada beza kan. Kita tahu lah sebab baru 10 kilo. Kalau nak tahu memang kena naik highway lah. Kena try lenjan 110, 120, tengok bising tak enjin ni. Kalau masa slow ni macam tak ada beza. Saya rasa lebih baik kita try masuk highway. Kita try tekan 110, 120, tengok dia bising ke tak bising enjin dia. Macam sekarang ni macam sama je lah. Ok, sekarang kita dah berada dekat atas highway. Kita nak cuba bawa 120 ke atas. Kita nak dengar 120 ke atas enjin ni bising lagi ke ataupun sama je. Kita try, kita tengok apa beza dia. Jalan pula jam. Try. Tak boleh nak memotong ni. Okey, kita try. Dia bising tak? Fire ni menghalang lah. Kita nak pergi tak boleh. Kita cuba tengok pick up dia. Okey, 120. Macam sama je. Aduh, mana ni 72 ringgit 2 botol Seiko Pro. Berdengung juga ni kereta ni. Bising jugalah. Sama. Mana ni mana nak ejah.
kesang dah ni. Takkan sama kan? Sebelum selepas sama je. Mana? Dengar juga. Tak nak sampai tu nilai dah. Okey dah. Kita slow. Sama jugalah. Macam tak ada beza. Mana ke kereta ni nak bagi bising. Takkan nak kena tukar enjin. Aduh, pening lah macam ni. Kos tinggi. Apalah. Dah try. Tekan 1-2. Bising juga sama. Sama macam sebelum. Macam tak ada beza lah. Mana ni lah. Okey lah. Okey, tak apa. Okey. Tadi kita dah masuk highway. Kita dah try tekan 110, 120. Sekarang kilometer dia dah dekat 30 km. 29.4. Kita dengar lagi sekali enjin. Ada senyap ke? Sama ke? Makin bising ke lagu mana? Kita tutup aircon. Okey. Kita tengok. Kita tengok lagu mana. Okey. Ini bunyi enjin selepas kita jalan dekat 30 kilo. Selepas kita letak Seiko Pro 2 botol, kita dah naik highway, kita dah lenjang. Ini beza dia. Selepas hampir 30 km. Ada sikit lah beza, dia slow sikit lah berbanding sebelum. Ni video terakhir. Boleh check dengan video yang pertama tadi, yang mula-mula tu, dengan video yang terakhir. Ada sikit beza lah. Yang bising macam kipas ni kot. Kipas enjin. Tapi enjin rasa macam slow sikit lah. Rasanya enjin ni macam slow sikit. Itulah pengalaman saya. Pengalaman saya try Seiko Pro. Kereta Proton VVT. Kereta ni buatan tahun 2017. Sekarang dah 2026. Dekat 9 tahun kereta ni. Tapi kereta ni lasok lah. Saya buat sebagai apa ni, selalu berjalan lah 200 kilo 300 kilo sehari. Kerja sebagai perunding hak tanah ni memang nak kena banyak keluar jumpa klien. Rumah pun mungkin jauh, jarak dalam 1 jam 2 jam pun terpaksa lah, kita terpaksa pergi. Jadi kereta ni memang lasok sikit lah. Yang kita nak kena treatment sikit, nak kena jaga. Ok lah, setakat tu je lah review saya untuk produk Seiko Pro. Adalah sikit slow, dia beza sikit lah. Alright. Ok, beres.